Pilihan Raya Negeri Sembilan. Ya. Jadi Tan Sri ada sedikit mengenai kerjasama potensi dengan UMNO. Kita sedang usaha kerjasama. Bukan mereka awal kita dah usaha kerjasama untuk ambil alih kerajaan melalui SD. Kita gerakkan kereta nasional. Malangnya 2 persatu tarik di. UMNO tak tarik di. Itu ada ruang lah untuk kerjasama nampaknya daripada awal. Ringankan beban kami, hulurkan semangat anda. Maklumat ada di bawah. Tapi perbincangan yang latest macam mana, Tan Sri? Latest sedang berjalan. Sedang berjalan. Jalan. Dia punya setakat ni proses setakat mana tu? Sangat positif. Sangat positif. Positif, ya. Dari segi pembahagian kursi semua macam mana? Itu dibincang sama. Kewajaran. Mestilah UMNO dia sudah dapat 14 kerusi. Kita 5 kerusi. Yang baki itu, baki daripada PR macam-macam ni. Daripada DAP, ini kita boleh bagi-bagikan. Ya. So, jadi bila keputusan akhir? Tunggu malam nama calon. Umum nama calon. Ya. Ada kejutan ada situ. Ya. Mungkin ada kejutan nak. Saya tak tahulah kejut atau tidak. Tan Sri, bentuk kerjasama tu macam mana? Wujud kerjasama, Bentuk kerjasama. kita terima hakikat Negeri Sembilan, UMNO dominasi. Dia pimpin. Penyertaan itu akan dibincang balik. Perjalanan kita. So maksudnya PAS mungkin jumlah kursi yang bertanding akan dikurangkan. Ya, kita dah ada 3. Oleh kerana yang baki lagi tu, PS. Ini mungkin berlaku pembahagian lah. Tengok kewajaran dia. Pembahagian kursi Perikatan Nasional dah ada 5 kerusi. Ya. Bersatu, UMNO dah ada 14. Itu satu tegur. Yang baki tu bisa. soal jawatan menteri besar pun PAS tak ada masalah Tak ada masalah. Matlamat utama jadi orang Islam Islam Melayu pimpin Negeri Sembilan. Macam Johor lah. Logo akan guna masyarakat asing ke atau satu logo? Logo masing-masing. PAS tak tahu lagi nak guna PN ke nak guna PAS. Kita dilihat. Itu masih dalam perbincangan. Ya. Tan Sri, yang 5 kursi Perikatan Nasional tu 3 PAS 2 bersatu. Ya. So di 2 kursi tu macam mana? 2 persatu akan dilihat kewajaran. Nak bagi ke PAS ke nak bagi UMNO. Mungkin ada tukar menukar lah. Tukar menukar tu ada.